Sebagai manusia yang waras akan melihat wajar ataupun tidak kakak tadi diperlakukan sedemikian. Kita semua tahulah kakak tu sampai dia menangis macam tu sekali, makna kata dia bukan orang senang. Halo, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru datang di channel ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir di channel ini. Saya mohon dukungannya dari teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, teman-teman, untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Dan juga ucapan terima kasih banyak saya buat teman-teman semua yang sudah dukung channel ini, yang sudah bantu subscribe channel ini. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan teman-teman, semoga teman-teman selalu dikasih kesehatan, keberkahan, dikasih rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam segala urusannya dan usahanya, dan juga semoga Allah kabulkan segala hajat, doa-doa dan permohonan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini ada salah satu video menarik nih dari channelnya Indonesia Elite Group, teman-teman. Saya tampilkan channelnya di sini. Mari kita kunjungi, kita dukung, kita ramaikan channel ini agar channel ini makin besar lagi teman-teman. Dan di judul video kali ini ada judul video yang menarik nih teman-teman tentang Ramadan di Malaysia nih teman-teman. Jadi di judul video kali ini, Ramadan kelabu pedagang lokal, nuansa keindahan Melayu Malaysia di bulan Ramadan semakin memudar. Nah itu judulnya teman-teman ya. Jadi nuansa bulan Ramadan di Malaysia ini semakin memudar nih katanya teman-teman. Jadi bagaimana videonya? Langsung aja saya tampilkan video lengkapnya di sini. Mari kita tonton bareng-bareng video ini teman-teman. Tolong. Kesian betul aku tengok dekat peniaga-peniaga Melayu, peniaga bazar Ramadan. Habis semua kemah-kemah, meja, barang semua kena angkut, kena ambil dengan majlis. Adik ni cakap satu tong tu daging tu dah masak. Nampak dah? Satu tong lagi dia dah marinate dah. Bayangkan tengok. Kesian kat orang Melayu Sedangkan mereka nak pedagang bazar Ramadan nasib susah. Apatah lagi dengan keadaan situasi ekonomi yang tidak menentu. Wajar ataupun tidak kakak tadi diperlakukan sedemikian. Tidak seperti biasanya membandingkan kemeriahan pasar Ramadan di Malaysia dan War Takjil di Indonesia, nampaknya kali ini Malaysia harus menerima kenyataan. Dari tahun ke tahun, terlihat kemeriahan Ramadan semakin memudar di Malaysia. Bukan karena perubahan zaman, akan tetapi karena semakin kentalnya pengaruh para pendatang asing di Malaysia. Inilah yang menjadi kekhawatiran khususnya orang Melayu di sana, di mana harapan mereka terus digerus dengan keadaan. Ramadan yang seharusnya menjadi bulan penuh berkah, namun di banyak para pedagang Melayu di sana, justru menjadi ujian yang berat, di mana mereka terus diburu dan diobrak-abrik, seakan hendak disiksa di tanah sendiri. Waduh. Kasihan ya, ada yang pedagang takjil nih teman-teman ya. Insyaallah. Waduh.
Pedagang takjil nih diacak-acak. Kasihan teman-teman ya, beda ya dengan Indonesia teman-teman ya. Aku berkurang daripada aku tutup semua pabrik. Rakam sebagai putih, rakam sebagai putih. Tolong. Sampai histeris minta tolong ibu-ibu, kasihan ya. Aku dah tutup kau ambil kenapa? Bagi aku kenapa? Aku minta tolong bayar kat sini je. Rakam sebagai putih, rakam. Kita sebagai manusia yang waras akan melihat wajar ataupun tidak kakak tadi diperlakukan sedemikian. Kita semua tahulah kakak tu sampai dia menangis macam tu sekali, makna kata dia bukan orang senang. Dan kalau bukan orang senang, kenapa nak dirampasnya barang-barang untuk kakak tu mencari sesuap nasi? Hidup dalam ekonomi riba ni, orang menera tepi jalan, mana ada yang untung sampai bilion-bilion, juta-juta. Depa fikir nak bayar duit sewa rumah, depa fikir nak bayar keperluan-keperluan asas. Tup-tup barang yang depa niaga, yang depa keluar modal, nak dirampas oleh penguatkuasa. Macam mana ni? Saya dengan rendah hati nak mintalah kepada ahli-ahli fatwa, mufti-mufti, tolonglah, tengoklah sama orang-orang Islam kita. Bila mana hukum Islam tidak dijalankan sebagaimana sepatutnya, kita akan melihat banyak kezaliman dan penindasan. Dalam Islam, tok-tok guru, mufti-mufti, anda lebih tahu, tanah adalah milik Allah. Jadi siapa-siapa pun nak buka apa-apa perniagaan, sepatutnya tidak ada masalah. Tetapi kita semua tahu yang kita duduk dalam sistem negara, kita duduk dalam sistem riba, itu semua tak mungkin dapat dijalankan. Sebab tanah adalah milik kerajaan. Saya nak tanya kepada para mufti dan ilmuwan, sepatutnya tanah milik Allah, bukan milik kerajaan. Tetapi kenapa hukum ni boleh berubah? Dalam akta, dalam perundangan mengatakan semua tanah-tanah ni milik kerajaan. Bukankah ini satu perkara yang mengharamkan benda yang Allah halalkan? Satu lagi soalan, orang berniaga ni bukan orang senang. Bolehkah kita rampas barang orang yang berusaha mencari sesuap nasi untuk keluarganya? Saya bersimpati kepada penjaja yang bermasalah baru ni, yang menggigit tangan anggota penguatkuasa. Yang sebenarnya sepatutnya di bulan Ramadan ni tak perlulah kita nak denda sampai RM3,000. Kenapa? Hari ni kita nak tanya kenapa digigit? Kerana dia tertekan, dia terdesak. Siapa-siapa pun kalau tertekan dan terdesak, kalau kena sepak dan sebagainya, mestilah dia akan berlawan semula. Jadi itu nasib baik dia gigit. Kalau dia tengah goreng pisang dan sebagainya, apa nak jadi? Dia siramnya minyak panas. Jadi ini perkara ini telah pun berlaku. Jadi kita minta supaya di BKL buat kuasa nak bertindak ni, buatlah cara berhemah. Apatah lagi bulan-bulan Ramadan ini, tak perlulah dengan berkasar, sehingga kan mereka peniaga ni kena lock up, kena denda. Tak adil, pada saya tak adil.
kalau hari ini you tidak berkasar kepada masyarakat penjaja ni, sudah tentu dia tak akan gigit dengan you. Jadi jangan tengok sebelah pihak. Mentang-mentang penjaja ni tak ada orang yang nak backup, hari ni you boleh herdik dia, you boleh tekan dia, you boleh saman dia sampai RM3,000. Sedangkan mereka nak berniaga, nak mencari sesuap nasi pun susah hari ni. Apatah lagi dengan keadaan situasi ekonomi yang tidak menentu hari ini. Jadi saya harap kepada Datuk Madar bersipatilah kepada masyarakat penjaja yang hari ini hanya untuk mencari sesuap nasi saya ni pun tengok teman-teman ya. bersipati, maka dengan itu saya pun hari ini turun ke lapangan dan saya nak tengok kepada masyarakat penjaja. Bermula daripada hari ini saya akan ada di lapangan untuk melihat dan membuat pemantauan di seluruh kawasan Bazar Ramadan, di 40 Bazar Ramadan dan 2 Bazar Hari Raya. Halo, tengoklah, kesian orang mau cari makan sikit mau raya. Ini bandaraya, itu belon pun diangkat tau. Betul-betul bulan Ramadan pun dia tak ada fikir tau. Betul-betul dia orang macam pacat tau sekarang, hisap darah kasian orang. Ya teman-teman ya. Tengok bandaraya dia kerja, tengok dia van dia boleh park mana dia suka. Lepas tu depan sana lu tengok dia tutup tau, macam kandang tau. Dia ingat semua lembu mau jalan tau, dia bukan manusia, dia ingat dia lembu. Dia ingat ini bandaraya, dia orang ingat rakyat Malaysia semua lembu tau. Dia orang ingat lembu. Untuk dia orang angkat kemudahan. Orang untuk orang dia kasih susah lu tengok. You tengok dia van you tengok itu belon pun tengok kesian lah berapa ringgit dia mau dapat, itu pun dia hantam. Betul-betul bodoh pula dia orang ni. Habis semua kemah dia angkut. Ni ada masalah. Ya, masalah persatuan, masalah WKL. Biasalah. Yang ni Bazar Ramadan Taman Wilayah Selayang. Yang ni kata urus lesen kot sini. Ini ada. Taman Wilayah kecoh, Taman Wilayah kecoh. Habis dah diangkut dah. Habis diangkut dah, nampak. Nampak. Semua orang marah. Kesian kat peniaga-peniaga Melayu. Nampak apa jadi? Majlis MPKJ datang, nampak? Tunggah semua kemah. Kami dah buat kuih, dah buat, ada yang masak nasi, ada yang semualah. Ada yang dah masak semua, sup yang dah masak pun terpaksa buang. Kemah itu nampak tenda-tenda teman-teman. Kesian peniaga-peniaga Melayu. Betul, saya duk tengok selama ni tempat lain, saya ingat benda tu mungkin tak ada lesen, sedangkan kita orang dah bayar, MPKJ dah bayar, semua dah bayar. Tapi kita tetap kena halau. Kesian peniaga. Sangat berbeda semua ya dengan Indonesia. Semua kemah dibuang. Saya pun tak tahu apa masalah orang-orang atas sekarang sampai tak ambil berat langsung pasal orang bawah. Yang dia tahu, okey, pergi mengundi, angkat kami jadi menteri, kami akan bela semua hidup rakyat. Ni bela ke apa ni? Ni bukan bela lagi dah ni. Ini nak melingkuk, nak matikan semua orang ni. Datang satu-satu, semua tak betul. Semua cakap diri dia betul, suruh undi dia. Bila orang undi dia, apa jadi? Tengoklah ni. Kesian tak kat orang Melayu? Semua dah siap makanan. Semua dah siap nak jual. Kalau yang barang kering tak apalah, tak rosak. Masalah barang basah ni lah. Nampak? Nampak? Tu. Sup satu periuk. Nampak ayam panggang tu penuh. Dah siap semua. Nampak ni? Dia orang robohkan. Waduh. Adik ni cakap satu tong tu daging tu dah masak. Nampak tak? Satu tong lagi dia dah marinate dah. Bayangkan tengok. Kesian kat orang Melayu Saya cuma selama ni saya tengok dalam TikTok. Okey, saya ingat macam tak ada apalah. Yang diroboh sana, diroboh sini. Last tengok. Semua dah. Ini belum datang lagi ni. Dia pun belum tahu lagi apa jadi ni. Nampak ni adik-adik ni. Semua dah masak, diorang cakap. Saya pun tak tahu apa alasan orang atasan buat macam ni dekat orang Melayu. Apa masalah? Tolong bagi tahu kita ni orang Melayu ni penduduk asli kot tanah Melayu. Saya pun tak faham lah. Penduduk macam asli ni tanah Melayu. Undang-undang duit dah bayar, cop semua sign. Semua dah dapat. Tengok kesian kat penganjur, langsung tak tidur daripada malam tadi. Kesian betul aku tengok dekat peniaga-peniaga Melayu, peniaga Bazar Ramadan. Habis semua kemah-kemah, meja, barang semua kena angkut, kena ambil dengan majlis. Kadang ada yang ada lesen, tapi mungkin tapak tu tak sesuai. Tapi tak boleh ke bagi kelebihan sikit, bagi kelonggaran sikit, orang cari rezeki bulan puasa. Bukannya sampai setahun, sebulan je. Itu pun tak boleh ke? Bagi kelonggaran, orang cari duit raya. Orang cari rezeki aja sebulan nggak boleh. Orang
susah. Kalau orang senang dia tak berniaga je. Teman-teman, jadi itu ya videonya udah kita saksikan bagaimana pedagang-pedagang di Malaysia ini teman-teman yang mendapatkan apa ya, perlakuan tidak baik ya dari pemerintah di sana, itu dari polisi atau apa tadi ya saya lihat nih teman-teman. Jadi memang sangat berbeda ya dengan pedagang-pedagang Ramadan di Indonesia nih teman-teman. Kalau di Indonesia ini tidak ada ya perlakuan-perlakuan seperti itu, diusir atau di apa, ini tidak ada. Bahkan banyak sekali ya di Indonesia ini sentra-sentra kuliner Ramadan, bazar-bazar Ramadan ini di setiap wilayah ini ada nih teman-teman. Jadi perbedaannya lumayan cukup jauh ya, perbedaan Ramadan di Indonesia dan di Malaysia ini teman-teman. Nah itu teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya. Dan saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, dan juga kata-kata saya yang tidak tertata dengan baik, juga penyampaian isi konten ini yang tidak sempurna. Dari itu saya mohon dukungannya dari teman-teman semua yang belum subscribe untuk subscribe channel ini agar channel ini makin baik lagi ke depannya teman-teman. Dan jangan lupa juga silahkan teman-teman kunjungi channel original video ini yang sudah saya tuliskan linknya di kolom deskripsi teman-teman. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga kita dipertemukan lagi di video-video berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga kita selalu dikasih kesehatan dan kekuatan, dan juga Allah terima segala amal kebaikan kita di bulan Ramadan ini teman-teman. Saya tutup video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.